Nak simpan emas tapi takut tersalah langkah? Ramai orang teruja nak mula simpan emas, tapi hakikatnya emas bukan barang murah. Kalau tersalah langkah, rugi bukan sikit-sikit tau. Contohnya, seorang wanita pernah rugi RM219,000 kerana membeli emas daripada individu yang mendakwa ada kilang emas sendiri. Masalahnya, tiada resit, tiada dokumen rasmi. Akhirnya, semua itu adalah emas palsu. Inilah sebabnya simpan emas tak boleh main ikut-ikut orang sahaja. Kita perlu ada ilmu dan bimbingan daripada sumber yang betul. Kita perlu pastikan emas ada sijil ketulinan. Pastikan dapat resit dan dokumen rasmi. Pemilihan dealer yang sah dan berpengalaman juga untuk membimbing tuan-tuan. Di Public Gold, semuanya jelas dan telus. Penyimpan emas bukan hanya dilindungi, malah dibimbing supaya simpanan emas benar-benar jadi aset yang selamat. Di Public Gold, tuan-tuan boleh simpan emas serendah RM100 melalui akaun Emascape Public Gold. Boleh keluarkan emas fizikal bila cukup gram. Dan yang penting, tuan-tuan tak berjalan seorang diri, kerana ada dealer berpengalaman untuk bimbing langkah demi langkah. Jadi, kalau tuan-puan nak jadi penyimpan emas yang bijak dan berilmu, mulakan dengan cara yang betul. Saya sedia bantu tuan-puan. Boleh klik link di bio saya sekarang untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.